Ini orang Malaysia itu kebiasaan guys ya. Orang Malaysia tuh kebiasaan. Ini mau jualan apa sedekah. Lah kok kayak gini gitu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video di mana orang Malaysia tuh kebiasaan seperti ini ya guys ya. Kebiasaan, terlalu baik orang Malaysia, kok bisa seperti itu ya kan. Bahkan ya dikecam saking baiknya, kok bisa gitu. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke guys, subscribe Bang Asfar Badrul guys. Kita udah lama nggak nonton ya. Kategori satu black angle, satu wagyu. So yang ni untuk black angle lah, untuk 1.3 1.3 kilo enak banget ini. Sangat tebal. Tengok ni. Gede banget. Untuk kita buat pada customer, kita akan sear dekat atas dia dulu dan kemudian kita akan masukkan ke dalam oven untuk pastikan masak betul-betul dekat dalam daging ni. Ini lemak dia bang. Oh, ini lemak dahsyat. Ini Dahsyat ni. gila lemaknya tuh. Ini mak saya makan lemak Auto ni. darah tinggi. Besok pergi klinik darah tinggi. Abang punya tomahawk murah ni sampai tahap mana ni? Tomahawk murah kita ni orang ada sebut tomahawk murah di Malaysia, Asia Tenggara, dunia. Aku bagi tomahawk wagyu paling murah dekat Galaxy. Galaxy terus. Pasal apa? Aku punya tomahawk 1.3 grade MB67 ni. Biasanya harga kat luar harga lebih kurang 1,500 ke 2,500. So grade MB67 wagyu Australia untuk berat 1.3 ke 1.4 kilo. Berat ni sepatutnya harga dia 2,500 untuk wagyu grade MB67. Kita jual kat sini hanyalah 467 sahaja. Gila, harganya cuma 400 aja guys. 400 aja, gak mungkin deh, gak mungkin bang. Ini kenapa murah banget? Kau takkan jumpa, cari kat Galaxy mana takkan jumpa harga. Takkan jumpa. Abang jual harga murah kan? Adakah dia persaingan sihat kok kepada bisa gitu ya? Sebenarnya kalau orang kata sihat, dia sihat lah. Kalau kata tak sihat, tak sihat lah. Aku dah kena kecam sebenarnya. Dah kena kecam eh? Oh, kena kecam. Kau jual murah, kau bunuh market sebenarnya. Tapi aku nak cakap kat korang, siapa yang jual mahal, korang jual kat steakhouse. Target market korang T20, orang ada duit. Betul. Aku kedai kampung bang. Maksudnya abang target B40 untuk datang? Target aku Marhain. Yang mana Marhain ni, dia bila dapat duit, dia sangat menghargai, sangat sayang duit dia. Betul. Dia nak letakkan satu tempat yang membuatkan dia dapat kepuasan, reward kepada dia. So kalau dia nak pergi makan dekat steakhouse 1,000 lebih, kalau aku sendiri memang aku golongan Marhain, memang aku tak mampu. Tapi teringin nak makan. So aku buat sesuatu untuk golongan yang B40 Marhain, dapat rasa masakan makanan T20. So orang kaya nak datang tempat aku, bonus bagi dia lah. Tapi target market adalah golongan-golongan B40 yang nak makan at least tahun sekali, nak belanja mak dia bang. Jual harga ni abang tak rugi bang? Sebenarnya nak kata rugi, kita tak rugi lah. Siapa yang tengok sejarah Abdul Rahman bin Auf sahabat Nabi SAW, dia jual unta tak ada untung tau. Tapi dia ambil untung dekat mana? Bila zaman dulu beli unta, of course yang wajib kena ada tali, pelana dia, kulit dan sebagainya. So dia ambil untung dekat situ sebenarnya. Aku ambil untung bukan pada tomahawk ni. Aku ambil untung pada orang bila datang ni. Aku ada alakan nasi goreng, tom yum, mi goreng, kuih tiaw kung fu, lakna, pizza, western spaghetti, lamb chop, lamb grill, chicken chop. So aku ambil untung dekat situ. Why not aku kongsi rezeki dengan orang makan benda ni. So nanti orang akan dapat untung makan yang lain pula. Itu dia. Aku buat benda ni sebenarnya adalah untuk aku nak pastikan supaya semua orang dapat rasa makanan yang mewah. Sebab aku tahu kos dia berapa. Tapi aku tak nak blame orang jual mahal. Sebab apa? Dia ada kos pekerja, kos aircon, kedai mahal dan sebagainya. So aku punya kos tak mahal. Jadi aku rendahkan untuk nak bagi
orang biasa dapat merasai Wow, makanan keren. makanan. Bila abang cerita macam ni, saya rasa sebab. Sebab apa? Abang berniaga bukan nak untung semata-mata. Kita berniaga memang nak untung bang. Tapi abang ingat B40, orang-orang pertengahan. Bang, untung tu ada bang. Ya. Allah Maha Adil kepada Betul. orang yang kasih kepada Ya. orang lain. Bukan daripada sini tapi daripada tempat lain. Ya. Saya percaya bang. Dulu abang pernah masuk TV kan? Pencetus rumah, betul? Ya. Tahun berapa bang? Mana tahu ada penonton-penonton Okey. yang layan dulu? Tahun 2015, Menarik. Eksplorasi Pencetus Rumah. Yang ketiga, dalam tu ada Piu Said, Piu Said. Taha, Piu Amin, Piu Amin. geng-geng yang tu lah. Okey, jadi macam ni dia proses dia berapa lama lagi ni? Sharing kita lebih kurang 5 ke 10 minit. 5 ke 10 Masuk ke dalam oven 20 ke 30 minit. 20 ke 30 minit. So Agak aku nak lama bagi tahu betul. kat korang siapa Biar yang nak matang. beli tomahawk kat sini, untuk yang 1.3 terutama sekali dan juga lamb breast, korang datang, kalau korang baru nak order tanpa booking, korang jangan komplain kata tomahawk ni lambat masak. Booking ni adalah untuk kalau siapa yang nak makan tak nak tunggu lambat. Contoh ke booking pukul 8 malam. Okey. So kita akan masak pukul 7.45. So dia sampai pukul 8 tu, at least 7.30, 7 suku dah siap. Dia hanya tunggu 15 minit sahaja. Tak lama lah. Tapi ada orang datang pukul 8, walk in, nak beli tomahawk. Kemudian 45 minit tak sampai, dia maki-maki. Abang kalau nak tahu perbezaan tomahawk kita dengan tomahawk orang lain ni, abang tengok kat sini bang. Ini rempah yang kita pakai. Seasoning rahsia kita yang membuatkan rasa kita tomahawk kita berbeza dengan tomahawk orang lain. Orang keren. lain hanya pakai garam je dengan juga black pepper, tapi kita pakai ni. Kenapa saya buat macam ni? Sebab target market saya orang Melayu. Orang Melayu. Melayu ni dia suka makan ada rempah-rempah sikit. Betul. Kita lidah Europe ke? Tak. Betul. Ni dah ready untuk kita letakkan dalam oven. Dia datang sini daripada Ipoh shoot ni mantap. sebab tengok video Faiz lantak babe. Setelah Faiz datang dia punya impact macam ni. Lepas Faiz datang, of course impact dia macam ni bang. Serius. Right. Satu hari bang, 35k view dah naik. Dan terus Gila. orang datang makan. Alhamdulillah bang. Berapa boleh jual? Apalagi Bang Azfar Badrul nanti ini. Wah, setelah ini viral lagi dan banyak banget yang pasti datang ke kedai-kedainya ini, guys. Sehari. Sehari Sampai biasa viral. 20 ke 30 batang satu hari. 30 batang. Itu Gila. weekend ke hari biasa tu? Weekend 3 kilo kan lebih kurang 50 kilo lah Sehari bang ah. satu hari. Insya-Allah memang rezeki bang. Tuh 394. Harga dia 1,3 700 gram 209. Murah banget loh, guys. Kita berniaga Gila. untuk bantu orang lain. Ya. Allah akan bantu kita. Betul. Jadi untuk Benar, pesaing-pesaing tak perlu keren. takut. Jangan Tak takut perlu, lah. tak perlu gentar bang Tak, sekarang ni rezeki masing-masing dah ada Ya. dah. Rakyat Malaysia ada 30 juta lebih lah. Betul. Kalau sehari orang datang sini 50 keluarga, katalah 1000 orang satu bulan datang kedai saya. okey. Ada beratus juta lah, berpuluh Ya. juta lagi. Kau pergilah cari target market orang lain pula. Yakin Allah bagi rezeki bang. Iya. Kenapa nak takut? Yang kau nak marah aku buat apa? Bunyi lemak ni saya tak tahan tu. Sabar. Okey. Next seterusnya, kita akan letakkan dia di dalam oven. Awal viral bang. Awal viral dulu. Awal viral bagi oven ni. Bayangkan boleh masuk lebih kurang dalam 2-3 batang sahaja bang. Yang ni boleh masuk lebih kurang dalam 5 ke 6 batang sekali bakar. Bila Faiz dah datang, yang lagi viral, aku tak boleh ambil yang ni. So saya kena pakai oven ni bang. Bang tengok harga ni convection oven berapa harga ni bang? Wow. 10,000 bang. 18,000 bang. Gila. Abang tengok Okey. Dia ada 10 layer. Satu layer boleh masuk 4 tomahawk. 4 tomahawk. Kali dengan 10 layer 40 tomahawk sekali boleh masuk. Yang Kita ini kalau contoh ni ada penonton-penonton saya jenis geng-geng motor besar, geng-geng kasih datang. Roti ni kita buat Kasih sendiri. datang, Pizza kasih talam datang, besar ni, guys. Saiz 15 inci kali 24 inci. Okey. Harga dia 115. Boleh makan sampai 20 orang ke 30 orang. berapa flavor? 6 jenis flavor. Asal kita berniaga pizza. Sebab tu saya punya kedai Rico's Pizza Cafe. Oh, asalnya. Asalnya pizza. Oh, dia jualan Sejarahnya, berapa pizza tahun jual pizza? dulu. Saya start 2013 bang. 2013. Kemudian saya buat sekadar macam part time lah, buat frozen apa semua. 2020 sampai 2021 kan dah PKP kan, kita stop. Saya buat pizza untuk bantu frontliner, hospital dan sebagainya, hantar pizza buat bantuan dan sebagainya. Kemudian tiba orang tak ada kerja, orang nak jadi agent. So saya hantar seluruh semenanjung Malaysia pizza-pizza frozen. Saya tukar bisnes model daripada pizza frozen supply kepada kafe. Daripada depan kedai pindah tepi kedai sikit sampailah bila mana bulan 9 tahun lepas kita dah ada tom yum beritahu semua. Saya kata aku tak boleh nak pergi ni. Pasal apa? Bisnes naik turun. Dah turun tu saya kata ya Allah aku tak boleh pergi dah. Aku nak tutup kedai. Long story short, Allah ilhamkan untuk buat stick dan buat tomahawk. Bila saya buat tomahawk je, saya tak tahu. Saya kata, ya Allah, aku buat tomahawk ni, kalau jalan, aku teruskan. Kalau tak jalan, Allah. tutup kedai. Ini keajaiban lah. Bila kita bantu orang, Allah bantu kita. Hari Selasa, orang datang. Hari Rabu tu bang, pukul 7 malam,
Zizan Razak datang. Oh, ya. Saya ada nampak video tu. FYP teruk masa tu. Bang, Ya, masuk berita sana, berita sini. Zizan punca Oh, kat dia. ini yang viral itu. Iya, saya juga nonton ini Dia guys. tutup kedai. Tak kau gila tajuk tu. Ya. Antara doa saya, Allah limpahkan rezeki pada abang. Mudah-mudahan Amin. istiqomah sampai bila-bila bang. Doakan InsyaAllah. abang. Baik. Doakan. Pizza ni regular 9 inci. Kita akan buat beef Fiestada, daging kisar lah. Roti kita buat sendiri, sos kita akan bacul sendiri, cheese kita pakai mozzarella yang extra shredded. Daging kisar pun kita akan letak banyak tau. Jangan kedekut lah. Takkan miskin, kita akan bagi lebih. Percayalah. Betul. Jangan kira lah. Kita akan letak nanas. Dah siap? Siap. Masuk oven dah. Masuk dalam oven. Ini dia. Oh, itu dia kejadian dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wagyu grade MB67. Masya Allah. Gila, mantap Cantik banget guys, itu, enak lemak banget. Dahsyat. Dia kalau macam ni, dia elok masak tu jenis macam mana bang? Medium to medium well. Tengok. Ya, ini enak banget Ni kalau kayak gini medium guys. Juicy dia bang. Air dia. Marbling dia. Betul, marbling dia. Ini yang buat lembut ni bang. Mantap. Potong. Bismillah. Tajam dia pisau. Ya. Sekali je bang. Tajam pisau dan juga daging yang lembut. Biasa kalau orang makan begitu saja, Ya. dia letak black pepper atas, Okey. dia akan rasa macam kosong tau. Okey. Tapi kalau daging saya ni, dia makan saja, dia rasa lain. Daging tu rasa, tapi dalam daging tu rasa rempah sikit. Oh. Dia tidak rasa mual, dia cantik lah. Kau nampak ni daging dia bang? Merah cantik. Ah, penasaran sama rasanya guys. Cantik. Ya. Ni harga dia berapa bang? 467 je bang. 467. Murahnya. Baru ada style bang. Sabar. So kita akan letakkan brown sauce dekat sini. Ini antara killer kita. Barang panas bang. Barang panas. Paling murah di Galaxy. Paling murah di Galaxy. Okey, kita berada di Gila ya guys ya, tampilannya aja kayak gitu menggiurkan sekali. Itu hanya 467 ringgit. Rico Pizza. Abang ni cerita panjang lebar berkenaan dengan sejarah dia berniaga daripada dulu dan apa yang dah jadi sekarang. Macam-macam dugaan yang dia tempuh dan yang paling best adalah Betul yang menjadi sih. kontroversi sekarang ni, barang panas. Tomahawk orang jual harga ni 1,000 lebih ke 2,000 lebih. Tapi dia boleh jual dengan harga 467. Murah, tak masuk akal dan abang ni bagi tahu dan dia pernah dikecam sebab jual harga terlampau murah. Korang kat sini sangat ramai orang bising. Jadi saya minta maaf kalau terlampau bising. Beginilah rupanya, saya tak tahan tengok yang lemak-lemak ni. Kita terus cuba. Wah, Betul sedap ke saya betul ni, bang. Tengok rupa kejadian dia. Merah-merah ni kalau tomahawk dia memang kena masak Betul. yang beginilah. Dia ada merah-merah sikit. Lembut jadinya. Dia bukan mantah. Tapi beginilah cara orang makan. Bismillah. Memang cair kat mulut. Ah. Dia kata kalau luar negara masak, dia hanya tambah black pepper dan garam. Tengok tu. Sangat ramai orang order tomahawk ni. Sos green. Oh. Bismillah. Ya Allah. Nikmat mana lagi gitu kan. Dia tak puas hati, saya nak makan dengan tangan. Okey, ini favourite saya. Oh, enak banget Tomahawk itu. Ni. Bismillah. Ya Allah. Memang betul-betul cair dekat mulut. Kita makan dengan green sauce yang dibuat sendiri. Bismillah. Green Enak sauce ni banget. syahdu. Dan ini brown sauce yang mana kata? Ini Brown black pepper sauce. tapi Enak brown itu. sauce. Bismillah. First time dalam hidup dapat Wah, makan daging harus macam coba ni. ini, guys, Betul, asli. betul. Ini kalau pergi dekat kafe-kafe. Kalau di Indonesia cafe, nggak kafe-kafe yang dapat loh harga tinggi segitu, tak gila. dapat harga ni. Saya tengok dekat TikTok abang ni, ada satu chef dia kata dia ucap tahniah pada owner ni sebab jual tomahawk untuk bagi rakyat marhain rasa. Tengok tu. Masih ada air dia tengok, air juicy tu. Bismillah. Ya Allah. Sesekali dapat gaji, dapat bonus kan. Gila. Kita boleh makan enak. Tambah kalau kita nak bawa emak kita ke adik-adik kita yang tak pernah rasa, belanja dia orang datang makan. Murah ni. Bismillah. Dia yang paling nikmat kat sini. Ya. Tengok. Bismillah. Ada tulangnya itu enak banget asli. Tak pernah saya rasa makan tomahawk sepuas ini. Bismillah. Ini barang A+. Asli. Ini habis. Puas Jadi, banget teruk. Ini menu itu. apa nama? Yang ni lamb rack Australia. Australia. Ini pun paling murah kat Galaxy. 8 pieces half rack sebelah. Half cat sebelah. 167 sahaja. Ini berapa orang boleh makan? Lebih kurang anggaran? 3 ke 4 orang. 3 ke 4 orang. Empat orang, Tengok dia punya gila, presentation banyak kali. cantik. Dia ada letak carrot, tomato, brokoli, kentang putih, green sauce dan brown sauce. Tanpa bercakap banyak. Saya dah tak tahan dah ni. Ni rupa kejadian dia. Tengok tu. Juicy. Nampak tak juicy dia? Enak banget pasti. Okay. Ini lamb tau. Tadi daging, ini lamb. Bismillah. Lembutnya. Tengok tu. Yang syok ni daging ni. Sekejap pecah. Makan langsung tak lekat celah gigi. Nampak macam tak masak, tapi ni masak. Okey. Lembut ni. Bismillah.
Bila lagi guys? Bila lagi nak rasa? Bismillah. Okay, green sauce. Bismillah. Mau tengok berapa ramai orang yang ada kat dalam kedai. Ramai Kenapa banget. ramai orang datang sebab harga dia. Betul, berbaloi lah. Menu yang seterusnya, ini antara yang best seller. Wow. Mantap. Ini panas-panas lagi. Wow, tengok. Enggak pelit. Mantap. Enggak pelit, Tapi guys. kau tengok dia punya roti ni, crispy tau. Okay, kita nak cuba pizza dia. Bismillah. Roti dia sangat-sangat crispy. Tak muak ah. Dia pakai cheese mozzarella. No, saya nak Gila. pakai cheese dia saja. Enak banget udah pakai cheese, Capsicum. mozzarella, Saya tak daging. perlu ulang panjang. Orang datang sini, saya beri jaminan. Orang datang sini, saya yakin kau akan rasa berbaloi apa yang kau makan dengan apa yang kau bayar. Ini barang jadi barang murah. Walaupun dikecam, kau tengok restoran dia sangat ramai orang datang. Saya sangat-sangat recommend untuk korang cuba. Saya letak location di pin komen. Untuk TikTok, korang type je Rico's Pizza Cafe Sungai Buloh. InsyaAllah terus sampai di sini. Okey, kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Sangat berbaloi dengan harga, dengan rasa, dengan portion dia. Terbaik, sos pun terbaik. Lagi sedap daripada T20 punya tempat. sedap banget. Lagi sedap gila. 100%. Memang macam dia cakap lah, ada juicy sikit lah. Harga kalau ikutkan memang kat luar tak sama lah macam ni. Lagi murah lah. Ini pertama kali. Pertama kali. Main terjah je. Tomahawk, macam mana rasa? Alhamdulillah. Okey. Dia punya medium rare tu memang sedap lah. Juicy lah, juicy. Juicy. Value for money. Maksudnya boleh repeat lah. Boleh. Memang nak repeat lepas ni. Memang nak repeat ni. Wah. Yang ni dah second time datang ni. Maksudnya repeat lah ni. Yang ni repeat lagi, alhamdulillah, memang sedap, memang baloi untuk repeat lah. Atau murah di Malaysia. Murah di Malaysia. Ah. Maksudnya sekali-sekali keluar duit, no hal lah. No hal lah. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi guys, asli ngiler banget. Ya, tomahawk, apa namanya tomahawk. Macam tu lah guys ya, tapi memang gede banget tadi itu dan harganya nggak masuk di akal guys ya. Itu sekitar 1,8 aja itu ya. Iya kan? 1,8an ya kan, 467 dikali 3000 ya 1,6 guys, murah banget, gila. Dekat mana nih? Dekat Kampung Merbau Sempak, Sungai Buloh, Selangor, jam 3 petang sampai jam 10 malam. Wih, mantap. Saya nak bawa family saya datang makan kedai brother ni. Murah pun murah berbanding kedai yang sedia ada sekarang ni, mahal gila memang lah. Sebab kan memang kalau dekat restoran-restoran besar tu kan dia ada icon lah, terus ada chef lah, semua lah, kena mahal. Agar dia untung kan, macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang Malaysia itu kebiasaan guys ya. Orang Malaysia tu kebiasaan. Ini mau jualan apa sedekah lah kok kayak gini gitu, ya Allah. Jadi gak tahu lah guys ya, kenapa kok bisa orang Malaysia kayak gitu. Jadi apa ya, keyakinannya dalam berniaga, bersedekah, bahwasannya Allah pasti akan membalas, Allah pasti akan memberikan jalan. Itu sangat-sangat kuat sekali bagi peniaga-peniaga yang ada di Malaysia ini ya guys ya. Tak semua bisa seperti itu ya kan. Kadang kita aja yang jualan nih 3 hari gak laku udah tutup aja gitu kan. Tapi di sini malah niatnya kalau nggak laku tutup gitu kan. Tapi apa? Dia bertawakal dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.